Ya. Terima kasih Dr. Sri. Terima kasih. Betul. Terima kasih yang berhormat. Tak sangka yang berhormat ada bakat pendam. Nampaknya kita ada satu lagi persembahan mengejut. Kali ini dijemput Datuk Yusof Kasim untuk dipersilakan. Dia main belakang dia apa-apa dia. Sebelum tu minta pemain bench Shidi tu naik ke pentas. Mas Shidi minta naik ke pentas. Shidi. Oi, Shidi. Shidi minta naik ke pentas. Jemput. Oh, ada yang nanti aku belakang ni aku nak dulu. Ni one shot ni. Ni kena buat dia okey semua tu tapi nak main band. Okey semua Datuk. Kami memang nak minta. Semua ni tu Datuk semua main dalam Datuk main kita okey Datuk milik mari kita main band. Kita lepaskan rongkok dia. Cik ni tengah nak cari kot ni tak jadi nanti. Jenuh betul tak jadi. Aduh. Dah dua. Tak, masalah tadi tu main Biduri tu dia dah tahu dah request lagu Biduri. Dia kau cari tu kot. Ini mengejut. Mak nak cover. Itu kau kena. Ni tengah cari kot ni. Okey. Udah hidup tu. Apa main tu? Sudah. Lagi satu lagu bukan? Request Datuk. Semua ada kan? Kau 12 kita balik. Mama aku dekat tu buat. Semua Datuk request, ramai kita. Aku tak ngaji. Mana kira sporting tu. Kan? Di depan aku karaoke tak boleh. Bini mana? Bini mana? Inilah cara dia pakai rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di atas permintaan sebenarnya yang berhormat rakan-rakan siapa semua minta satu lagu lagu China lagu Mandarin. Halo. Lagu Mandarin yang bernama tahun 60-an lah. Xiang Si He Ban. Xiang Si He Ban bermakna peristiwa di tepi pantai. Wahai meminta venue yang cikgu macam apa? Saya ni.
为什么这寥寥淡风上山？为什么会对了山安风？人生本是梦，就像是河畔见了你，无限的痛苦埋在心窝里。我要紧紧地告诉你，不要把我忘记。有风无际，为什么这寥寥淡风轻就上船？为什么会对了站安风？人生本是梦，这种像是河畔见了你，无限的痛苦埋在心窝里。我要紧紧地告诉你，不要把我忘记，不要把我忘记。谢谢你 ，Thank you， terima kasih。Ada lagi? Oh, ada lagi. Request aku. Terima kasih Datuk atas persembahan tadi. Request Memang aku. ada kelainan.